Salam pagi. Jadi hari ni aku tiba-tiba rasa nak comeback. Pergi Gunung Keriang. Lama gila aku tak hiking gunung ni. Berapa bulan lepas tau aku hiking. So jom Gunung Keriang. Tak sempat dah berkeli. Makan masalah lagi. Dah lah pukul 8 dah belum ni. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be. Oh my god, ini. Jadi ayolah kita merabat gunung yang tak berapa nak tinggi sangat ni. Nampak yang banyak dosa tu kan bila-bila main sini. Tak ada nampak dah start curak mu. Aku tak boleh naik laju-laju. Sekali aku cepat penat. Aku kena naik slow-slow, langkah kecil, barulah dapat feel keindahan alam semula jadi. Licin kan. Mana kot ni, silap. Wih, dia gunung ni aku tak boleh nak hiking sebelah tangan lah. Tak boleh pegang kamera sebelah. Memang kena pakai dua kaki dua tangan ni. Ni bukan hiking lah. Ni memanjat ni. Wih, tidak sini redup lah. Awak tu? Seorang ni. Seorang. Okey. Okey. Seorang je. Larat lagi. Seorang je. Seorang je. Okey. Moments later. Settle lah. Checkpoint yang first. Dia pun dah habis nampak checkpoint tu. Tapi nampak agak satu. So kita kena hadap lagi dua baru boleh sampai puncak. Siapa panggil aku yang kena guide? Apalah, aku guide je lah. Saat mana aku tahu. Awak dia menurun ke? Trek ni turun. Oh yelah, sini kena turun. Turun dulu kan? Oh, dia turun sat lah. Selalu naik ais ni? Kadang-kadang. Tapi ni kali ke-7 kot. Ni adik ni, depan ni. Anak. Oh, anak. Nampak? Mak dia muda lah. Mak dia nampak muda. Anak dia nampak tu. Lawa boy. Terbentang luar seorang pagi.
Bila dah sampai view yang sekerak macam ni kan, maknanya gunung ni dah separuh lah. Oh, sat lah 10 minit pun. Depan tu pintu gerbang dah sampai lah. Kau tu sampai atas lah tu. Sana tu menghalau ke gua. Tapi aku malas nak pergi. Aku nak pergi puncak. So aku nak balik lah. Wih, curang amat tangga ni. Tahu aku dulu ada sejarah dengan benda ni. Ni aku pernah terhantuk bengok kepala aku. Ni batu kalau rata macam ni, aku risau licin. Kat atas tu ramai orang lah. Oh, dia tak padat lah. Oh. Oh, tangga. Wih, sampai checkpoint ketiga ni. Ada bangku sebelah tu. Wih, aku nak ambil nafas jap. Lama sangat aku naik. Tak ada rehat-rehat ni. Alright. Sudah checkpoint ketiga. Sikit lagi nak sampai puncak. Tunggu lah, orang lihat kat belakang ni. Sampai checkpoint ketiga ni. Ada bangku sebelah tu. 5 minutes later. Sambung. Teruskan. Sikit lagi. Aku dah malas nak hiking. Aduh. Okay. Pintu penamat. Aku rasa kau tadi dengan anak dia tu mesti santai-santai ni. Dah sampai. Dia satu je aku nak abang. Kalau lah hampa first time naik Gunung Keryang ni kan, trek dia sonok weh. Sumpah sonok. Tapi hampa jangan main time hujan. Jangan main. Bayangkan batu macam ni, licin, basah kan. Kalau hampa pakai kasut getah pun 50-50 je. Aduh, wah.
Lepak sini tak? Turun lu. Wih, terik kat luar. Takut terbakar kulit aku. Aku banyak skip kot turun ni. Sakit kaki aku, tapi puas. Dia macam aku ni boleh kata dah gian kot ni hiking. Pasal start dari minggu lepas aku pergi Bukit Tok Kun. Aku balik hiking Tok Kun tu, kaki aku sakit weh. Lepas tu bila recovery aku perasan yang kaki aku punya strength makin power. Hari Ahad aku pergi Tok Kun, hari Jumaat tu aku set Bukit H lah dengan member aku. So aku punya kaki aku makin sedap. Lepas tu hari ni pula aku naik Keryang lah. Tu je sebenarnya. Jumpa di pintu gerbang. Aku nak turun set. Curam nak mampu. Sampai. Dia buat pembersihan kubur. Okay. I love Gunung Keryang. Aku love sikit-sikit lah. Macam dulu aku tak love langsung weh. Dulu ke barai tu. So dekat tu lah video untuk kali ni. Aku ambil ke Gunung Keryang. Okay lah. Jangan lupa untuk like video aku dan subscribe. Okay, ciao. Assalamualaikum.